Hai, saya Akias Koyim bin Ahmad Ahya. Hai, saya pula Elisa Nasir. Kami akan menceritakan tentang Saya keikhlasan Guru Cemerlang Malaysia, Dr. Ong Wei Siang. Perkenalkan diri saya tadi. Jadi saya merupakan anak sulung anak sulung. Jadi saya berasal dari Pulau Pangkor, Perak. Tapi sekarang telah menetap di Ipoh lah. Jadi inilah sedikit biodata saya. Jadi latar belakang pendidikan saya seperti biasa, seperti orang biasa. Jadi ada UPSR, PMR, Sarjana Muda Sains, Diploma Education, lepas tu Sarjana Pendidikan, Biologi dan juga Doktor Falsafah lah. Ini seperti biasa je. Jadi kerjaya cikgu ni merupakan seorang guru biologi. Sebab di tingkatan 6 kami hanya khusus kepada satu subjek sahaja. Jadi saya juga merupakan guru cemerlang biologi. Dan sebenarnya banyak lagi tugas-tugas yang diberi, yang boleh dilihat di sini, dan juga kerjaya yang lain, selain daripada tugas hakiki. Kadang-kadang saya juga merupakan penceramah, memberi ceramah kepada guru ke, pelajar ke, di banyak bidang, bukan sahaja biologi, dan juga ada bidang sains, inquiry sains, dan juga merupakan penulis buku lah, bagi buku tertentu lah, buku sains, buku biologi, dan juga pengubah modul, dari segi akademik, dan juga co-curriculum, dan juga pengubah syllabus lah, dan merupakan penyelidik banyak bidang lah. Jurulatih juga, jurulatih dalam sukan, jurulatih dalam unit beruniform, dan juga hakim, juri dan sebagainya lah, banyak. Sebab kalau nak senaraikan tu memang tak cukup lah satu slide tu. bagi detik awal yang membawa Dr. Ong Wei Siang menceburi profesional keguruan ialah bagi Dr. Ong Wei Siang agak susah bagi seorang guru pada tahap awalnya, pada pertama kalinya. Namun, walaupun susah, seorang guru ini harus membiasakan diri dengan iklim sekolah. Walaupun kita ni dihantar ke tempat ataupun dipostingkan ke tempat pedalaman seperti Sabah atau Sarawak ataupun sekolah-sekolah pedalaman, kita harus, sebagai guru harus membiasakan diri dengan iklim sekolah, suasana sekolah dan sebagainya. Dan doktor juga memberitahu supaya seorang guru ini perlu mengukuhkan kemahiran pedagogi dan hubungan dengan murid. Dengan itu, dia boleh memudahkan kita berhubung dengan murid ataupun pihak sekolah. Bagi tokoh atau pengalaman yang paling banyak mempengaruhi hidup Dr. Ong Wei Siang, Dr. Ong Wei Siang memberitahu semua tokoh mempengaruhi perjalanannya. Tetapi yang paling penting adalah pengalaman. Bagi beliau, setiap tahap, sebagai contoh, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, ia menjadi seorang guru, semua tahap tersebut mempunyai pengalaman. Dan pengalaman tersebut memberi impak kepada seorang guru sama ada positif atau negatif. Bagi aspirasi dan falsafah kerjaya pula, matlamat utama Dr. Ong Wei Siang dalam dunia pendidikan ialah beliau menekankan bahawa seorang guru harus merujuk kepada rukun negara. Kerana rukun negara ini mengandungi falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Jadi, seorang guru ni harus sentiasa menghayati supaya kita tahu apakah matlamat utama kita dalam dunia seorang guru ni di dunia pendidikan. Yang kedua, bagaimana Dr. Ong Wei Siang ni mentaksir falsafah pendidikan kebangsaan dalam amalan harian. Sekali lagi, Dr. Ong Wei Siang menekankan rukun negara. Tapi di sini, Dr. Ong Wei Siang menekankan rukun negara pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Dan dengan rukun negara pertama itu, seorang guru ini dapat mencapai kesejahteraan diri, keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Bukan itu sahaja. Beliau mengatakan
bahawa Persatuan Pendidikan Kebangsaan ini merupakan satu usaha yang berterusan bagi membangkitkan jiwa seorang guru dan boleh mengembangkan potensi individu. Jadi di sini Dr. Ong Weng Siang memberitahu supaya Jerry, iaitu jasmani, emosi, harmoni dan intelek mesti seimbang dan harmoni. Okey, ini pula bagi nilai terpenting yang perlu ada dalam diri seorang guru. Bagi Dr. Ong Weng Siang iaitu nilai keikhlasan, iaitu ikhlas. Dr. Ong Weng Siang memberitahu supaya sebagai seorang guru ni kita harus ikhlas. Ikhlas dalam hati, ikhlas dalam kerja. Maksudnya kita ni bukan melakukan pekerjaan sebagai guru kerana terpaksa, tapi kita perlu ikhlas. Ikhlas mengajar murid-murid dengan hati yang terbuka. Sekarang saya akan terangkan tentang pengalaman dan amalan profesional beliau. Beliau sering memberikan pengalaman yang memberi kesan kepada pelajar-pelajar beliau. Antara pengalaman yang beliau berikan kepada pelajar beliau adalah seperti melakukan aktiviti di luar bilik darjah. Antara aktiviti yang dilakukan luar bilik darjah adalah seperti pergi ke universiti atau IPT lain untuk melihat keadaan sebenar makmal mereka. Selain itu, beliau juga ada mengadakan atau menganjurkan aktiviti bersama pelajar dengan komuniti. Pendekatan yang beliau gunakan juga untuk menarik minat pelajar adalah beliau selalu menyeimbangkan student centered dan juga teacher centered. Beliau berkata, semua guru harus dan perlu mengetahui waktu yang sesuai untuk menggunakan student centered ataupun teacher centered, dan semua guru haruslah seimbang dalam penggunaan dua pendekatan ini. Selain itu, beliau menggunakan pendekatan TPACK framework. Dalam TPACK framework terdapat 3 komponen, iaitu content knowledge, pedagogical knowledge dan juga technological knowledge. Beliau sangat mahir dalam TPACK framework dan beliau berkata semua guru harus mahir dalam penggunaan TPACK framework. Semua guru harus mahir 3 komponen utama tersebut untuk memastikan semua pelajar-pelajar dapat ilmu yang ingin diberikan. Selain daripada pendekatan yang beliau gunakan dalam pembelajaran dalam kelas, beliau juga melakukan beberapa inovasi seperti menghasilkan buku-buku nota untuk subjek biologi bagi tingkatan 4, tingkatan 5 dan tingkatan 6. Berikut merupakan buku-buku nota atau latihan yang boleh didapatkan di Popular. Selain itu, beliau sering menekankan pembelajaran yang lebih holistik, bukan sekadar akademik. Beliau merupakan seorang bekas wataniah, jadi beliau sangat berdisiplin. Oleh itu, beliau ingin menerapkan nilai disiplin kepada pelajar-pelajar beliau. Beliau merupakan ketua bagi unit beruniform pertahanan awam di Kolej Tingkatan 6 Seri Putra. Beliau menjadi ketua bagi unit beruniform ini untuk memastikan semua pelajar beliau mempunyai disiplin dan pembelajaran yang lebih holistik. Faktor utama yang mendorong anugerah guru cemerlang Dr. Ong Weng Siang ialah beliau melakukan demi pelajar. Beliau berpendapat bahawa jika seseorang guru itu ikhlas mengajar, maka Tuhan akan membuka peluang kepada mereka. Contoh peluang yang beliau dapatkan adalah seperti menggubal silibus di SKP, memberi ceramah biologi, menyertai bengkel JU, melakukan action research, menjadi juri inovasi, dan beliau berpeluang untuk menulis buku-buku nota dan juga latihan. Jadi, sekarang mari kita dengar mesej doktor kepada guru-guru masa hadapan. Saya selalu buat bagi penekanan itu adalah ikhlas dalam berjalan. Itu adalah penting dan juga perlu menghayati rukun negara FPK dan FPG dengan baik. Bila kamu nampak tu, itulah yang asas tu. Itu macam itu foundation tu. Yang itu sudah kukuh, barulah bidang pendidikan negara kita boleh berkembang dengan baik. Selain itu, beliau juga ada menyampaikan guru-guru masa hadapan perlulah mengawal dan mengajar pelajar-pelajar mereka menggunakan teknologi AI. Hal ini kerana pelajar-pelajar tidak mempunyai asas yang kukuh sebelum menggunakan teknologi AI. Oleh itu, para guru haruslah berperanan untuk mengawal dan mengajarkan mereka cara penggunaan AI yang betul.